Kemudian nanti foto boleh kau begah. Nya perbandingan haba gurailun. Jadi urang hidupnya yang ke gurailun terbagi dua. Pertama alim, kedua jahil. Urang alimnya bukan orang alim juga, nak bukan orang jahil lagi. Ya. Nah, urang alim bagi lain. Nah, urang alim yang god. Nah, urang alim yang lebih god, paling god. Nah, urang alim yang buruk. Nah, urang alim yang buruk. Tahu urang alim yang god? Urang alim yang god, urang yang minta ilmu untuk gamai. Gamai kira tujuan minta akhirat. Yang god orang alimnya. Nah, ilmunya gamai. Tujuan ni untuk minta akhirat. Nah, orang alim yang paling god. Dah orang alim yang diminta ilmu, kemudian ilmunya dipenuh gegap lah. Hanya orang alimnya paling dia. Yang orang alimnya ke yang dipegang oleh Nabi dalam hadis, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang alim artinya tengku. Dan orang yang ber bandua agaknya mengkongsi bab kebaikan. Orang tu ber na pahala na kebaikan, orang ber na kebaikan. Lain banyak wa ghairuhuma hamajun hamaji. Nyan lain daripada dua-dua orangnya nyoga anggap puikun pitok atau bugla baik ulama. Hamajun hamajinya bugla baik ulama. Nang wang kumang ada ulama. Latihan agak. Kemudian yang gelai orang alim tapi hanagat. Bahkan orang alimnya kan perlu ilmu untuk mamai, perlu ilmu untuk pegang-pegang agak enggak mampu apa yang. Tu minta dunia. Ceramah kena padum ceramah. Dia 5 juta punya kalunan je kuja. Nyawa lain tapi hanagat. Makanya tu jual ilmu. Padahal ilmu nya tak pegang bandingan ilmu. Nya sabar dengan tak pula pada je ilmu nya. Sabar kita pula pada. Uban tak pula pada nalung itimau kerau aja. Nalung itimau kerau hana payah tak pula. Artinya dengan ilmu kita nyo dunia kita kerau, ngena ilmu akhirat badannya dunia kita kerau. Kalau dulu malam kerja, tapi kok nak mata, kok rumah kaya, kok gem-gem dua apa lele apa. Yang pegang itu tak dunia. Tapi menyata minta dunia, akhirat hai tidak. Tak minta dunia, ngata ban lagi tak pula nilam. Tak pula nilam. Awak tak nak muyum hot apa? Dunia tapi muyum nilam. Dia tu kula apa muyumnya? Kaca gong danyo. Ka ai lai. Hana kerja pemerintah hot apa lemnya? Top. Bang muyum nilam. Aku buat kudi peduk na ke le habis. Nanti tu Nabi terbang ke caubit. Tapi punya tak pula pada hana iblis ikut dapat juga kau dah tak baju-baju ni. Tak baju-baju. Benarlah kira. Artinya hana ber badannya ilmunya anjut dan mamai. Lagi. Jadi orang yang paling enggak yang buat tengah benar, iaitu alim dan nak tumbut. Tanya anak dayah si wajib tumbut. Kepula tumbutnya. Tumbutnya untuk tatih kemampuan dan yang nak mampu dan juga. Ilo-ilo buat lon tumbut lah. Yang cibungeh punya nak agak tumbut aja baik tumbut punya. Tumbut lon. Junan jangan gelak tumbut. Kena agak tumbut aja baik tumbut je. Bulon tumbut mandum. Taklah mandum bulon tumbut. Tidur galak. Pakar yang untuk tatih kemampuan nak mampu dan juga. Junan alin banyak. Olehnya dengan dah tumbut kekun lagi relon. Tanya but dan dah tumbut. Nyo tanya saban lagi urang tengah gunung. Digurai kita tanya tulak bak punggung di muri kita tarik data. Jadi bagah tahu tanya. Tapi punya tulak le gurai mentang uban tanya glu deh gurai rupa. Gurai rupa hatinya. Tapi punya muri kita tarik bagah tahu tanya. Gurai hana hek tulak muri hana hek tarik. Kita tanya pindah kemampuan orang tu mudah-mudahan bagah alim danya. Dengan dah tumbut bagah alim dia. Tapi dengan hana dah tumbut, nya saban lagi mata muat bongkar tam tiga.
Nuli motornya itu deh. Itu barang Dia bongkar mentang anak muat pian je. Tumbuh mentang akhir habis bahan. Kan ada pun bergali. Jadi tak apa lagi motor bongkar mentang barang. Muat anak kosong dia motor. Jadi tanya but dah tumbut. Tak apa lagi muat bongkar. Motor tak muat kau punah bongkar dia kan. Mudah-mudahan lancar motornya. Yang kerja katanya boleh buta temu but. Dah je cik bulaga tumbuh Bandung kitab dah temu-tumbut. Mudah-mudahan dah tumbutnya bagah alim. Yang tanya-tanya yang kira dalam bilik cara kitab kah. Tak pakat dengan dia tahu. Dah pulang dengan kalangan dengan bodoh nah kaitim. Dah pulang dia jangan bagah hajatnya. Tujuan bagah hajatnya yang nak datang pulang. Tapi kita tanya kamu dah pulang dia. Sebab apa siapa duk tumbut ni dah pulang gimana? Jadi makanya ke murid ditarik tanya pakai tarik tanya ipat saja untuk mulang tanya ngajut apa no ni kita tarik di gurai itulah alikat tanya buat dia dengar mudah-mudahan naun tulak naun tarik bagah tu tanya makanya hanya berapa tembut pada kalah naklah naun tembut ju tanya yang nak watai